Kadang-kadang teringin juga rasa nak duduk belakang. Kan, asyik kita duduk depan je. Tapi takut bila kita duduk belakang. Dah biasa jadi rider kan. Jarang-jarang jadi pillion. Assalamualaikum, saya Azrul daripada TM Motor Bakapa. Selamat menonton review daripada kami. Okey, hari ni depan saya ni ada sebiji Tracer 9 GT tahun 2022 register. Harga jualan 48,800. Didatangkan dengan crash bar, ada slider, spoiler GR, ada sepasang. Tayar depan belakang masih lagi tebal. Exhaust original lagi. Ada ekor belakang lagi, belum buang. Jadi benda ni pun agak penting jugalah. Orang belakang pillion tak basah bila hujan. Motor cantik, boleh dengar dia punya bunyi. Mileage 62k. Mana yang mencari model ni? Kita ada 3 biji. Color sama. Model pun sama. Ni. Mana yang orang kata rapat sebagai macam brotherhood, boleh ambil. Color yang sama. Model yang sama. Cuma beza ada box dengan tak ada box. Kami ada 3 biji untuk Tracer 9 GT V3. Ada juga V2 sebiji dan sebiji lagi V1. Dekat sini ada macam-macam method untuk kita dapatkan jentera apa yang kita nak. Salah satu dia cash, loan, kita boleh submit dengan loan kredit, Aeon, Childish, Patson, BSNC. Lagi satu kita ada SP letter, kita boleh guna EPP. EPP ni maksudnya guna credit card lah. Credit card dengan loan kredit adalah benda yang sangat berbeza. Contoh, credit card ni, contoh bank apa, bank ke, CMB, UOB ke, kita ada kat sini. Kalau nak tahu detail, PM saya. Nak jual motor, nak beli motor, nak cari motor, cari saya ataupun cari di TM Motor Bakapa. Saya Azrul. Semoga kita berjumpa lagi pada segmen yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.